Korang tahu tak apa beza blacklist dan bankrupt? Keduanya akan menyusahkan korang juga. Korang tahu tak kenapa blacklist ni terjadi? Biasanya sebab tunggakan yang dah terlampau lama. 3 hingga 6 bulan. Okey, sebab tu kalau korang pergi mana-mana institusi kewangan, korang punya pinjaman tu tak lulus. Tapi jangan risau, korang masih lagi boleh uruskan keuangan korang. Time ni lah kesempatan korang boleh susun atur semula keuangan korang. Dan korang masih lagi boleh bekerja seperti biasa. Bankrupt pula, bila korang dah diisytiharkan bankrupt, korang akan diletakkan di bawah kawalan insolvensi. Semua aset hartanah korang akan diisytiharkan. Dekat sini dah tak ada privacy dah. Harta korang luar dan dalam akan didedahkan. Sepanjang korang kena insolvensi ni, korang dah tak boleh keluar negara. Korang punya pasport akan disekat. Dalam masa yang sama juga, semua kad kredit korang tak boleh diakses atau digunakan. Paling mudah lah nak ceritakan. Blacklist tu adalah amaran berat dan bankrupt ni adalah tindakan undang-undang sepenuhnya kepada korang bila korang tak selesaikan bayaran hutang-hutang korang yang lepas.